Dulu, aku nampak cahaya dalam setiap orang. Tapi sekarang, semuanya semakin pudar. Hai, selalu jadi komen-komen negatif ni. Kenapa tu? Kau ni dah kenapa? Kau tu dah yang kenapa? Dah nampak aku kat depan kau, kenapa kau pergi langgar? Adulah. Habis baju aku kotor. Sofia. La. Weh, kau nak tahu tak? Tadi aku nampak Abang Elsa. Sofia, janganlah buang sampah merata-rata. Tahu sampah ada kat tepi tu je. Siapa panggil aku tu? Hai, pengawas ni lagi. Sofia, kenapa awak buang sampah merata-rata ni? Suka hati akulah, masalah kau ke? Kalau kau tak suka, pergilah buang sendiri. Tapi... tak ada. Pergilah buang sendiri. Aku dah cuba, tapi tiada siapa yang peduli. Adakah kebaikan masih bermakna? Apa kata aku buat akaun anonim? Namun ku percaya masih ada sinar yang belum terpadam. Walau kecil langkah yang ku bawa, akan ku Bukan Adiwira, tapi mungkin kebaikan kecil mampu mengubah seluruh dunia. Janganlah kamu memandang remeh walau sedikit pun kebaikan. Sekadar bertemu saudaramu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. kita mampu ubah keadaan, ku sebarkan kebaikan walau tiada yang perasan, kerana satu cahaya kecil mampu menerangi